Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kalinya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Azizah bin Muhammad Arif, pensyarah bagi subjek KKA 3023 pengujian dan pengukuran dalam kaunseling, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pembentangan hasil tugasan saya mengenai Inventory Pittsburgh Sleep Quality Index iaitu PSQI. Pembentangan saya akan merangkumi pengenalan Pittsburgh Sleep Quality Index PSQI, latar belakang pembangunan PSQI, tujuan PSQI, jenis penilaian PSQI, komponen yang dinilai dalam PSQI, indikasi dan kontraindikasi, pentadbiran PSQI, soalan dan cara menjawab PSQI, prosedur penskoran PSQI, interpretasi PSQI, kebolehpercayaan dan kesahan PSQI, kelebihan dan kekurangan PSQI, dan akhir sekali adalah kesimpulan. Baiklah, berikut merupakan pengenalan PSQI. Apa itu PSQI? Pittsburgh Sleep Quality Index iaitu PSQI dibangunkan pada tahun 1988 dengan tujuan untuk mengukur kualiti tidur dan gangguan tidur dalam tempoh 1 bulan. PSQI terdiri daripada 19 item soal selidik yang dinilai sendiri oleh individu dan dikategorikan kepada 7 komponen utama. PSQI digunakan untuk menilai kualiti tidur secara subjektif, sama ada dalam persekitaran klinikal atau bukan klinikal. Sebelum memahami dengan lebih mendalam Pittsburgh Sleep Quality Index PSQI, kita perlu melihat terlebih dahulu latar belakang PSQI. Pittsburgh Sleep Quality Index iaitu PSQI telah dibangunkan pada tahun 1988 oleh sekumpulan pakar perubatan dan profesor dalam bidang psikiatri, sains klinikal dan translasi di Universiti Pittsburgh bertempat di Western Psychiatry Institute and Clinic. Pembangunan instrumen ini diterajui oleh Dr. Daniel J. Puis bersama rakan sekerja beliau iaitu Dr. Charles R. Reynolds, Dr. Timothy, Dr. Susan dan Dr. David J. Cooper. PSQI direka untuk menilai kualiti dan gangguan tidur individu secara subjektif dalam tempoh sebulan dan telah digunakan secara meluas dalam penyelidikan dan amalan klinikal. Seterusnya, PSQI dibangunkan dengan beberapa tujuan utama. Pertama, ia bertujuan untuk menyediakan satu ukuran kualiti tidur yang boleh dipercayai, sah dan piawai. Kedua, PSQI direka untuk membezakan antara individu yang mempunyai kualiti tidur yang baik dan mereka yang mengalami kualiti tidur yang kurang baik. Ketiga, instrumen ini berfungsi sebagai alat penilaian ringkas yang berguna dalam konteks klinikal bagi mengenal pasti pelbagai gangguan tidur yang boleh menjejaskan kualiti tidur seseorang. Akhir sekali, PSQI dirumus agar mudah digunakan oleh responden serta mudah ditafsir oleh ahli klinik dan penyelidik. Seterusnya, jenis penilaian PSQI. PSQI merupakan alat penilaian berasaskan pelaporan kendiri iaitu self-reported measure di mana klien dikehendaki menggunakan pensel dan kertas untuk melengkapkan soal sidik tersebut. Terdapat 7 komponen utama yang dinilai dalam PSQI. Komponen-komponen tersebut ialah subjective sleep quality item 9, sleep latency item 2 dan 5A, sleep duration item 4, habitual sleep efficiency item 4, sleep disturbance item 5B hingga 5J, use of sleep medication item 6 dan daytime dysfunction over the last month item 7 dan 8. Berikut merupakan indikasi dan kontraindikasi bagi PSQI. PSQI disasarkan kepada golongan dewasa yang mempunyai masalah tidur. Masalah tidur ini boleh berpunca daripada sebarang masalah kesihatan, penyakit, keadaan perubatan tertentu atau kesan penggunaan ubat-ubatan. Namun begitu, PSQI tidak sesuai digunakan ke atas individu dewasa yang mempunyai tahap kesedaran diri iaitu insight yang rendah atau berada dalam keadaan yang tidak stabil. Pentadbiran PSQI boleh diselesaikan dalam tempoh antara 5 hingga 10 minit, manakala proses pemarkahan mengambil masa 5 minit. Berikut merupakan soalan-soalan yang terdapat dalam PSQI. Seterusnya, mari kita melihat cara menjawab, cara mengira skor dan interpretasi skor inventory PSQI. Ianya terdapat 10 soalan dan anda perlu menjawab kesemua soalan ini. Ini adalah cara menjawab. Baca setiap pernyataan dengan teliti, pastikan anda faham setiap pernyataan yang terdapat dalam inventory tersebut.
Setelah anda selesai menjawab semua soalan, pindahkan skor jawapan ke skor komponen mengikut item nombor soalan yang telah ditetapkan seperti yang terdapat dalam borang inventory ini. Untuk komponen 1 iaitu subjektif sleep quality, ambil skor daripada item nombor 9 dan pindahkan skor tersebut kepada skor komponen 1. Bagi komponen 2 sleep latency, tukar skor daripada item nombor 2 kepada skor komponen, kemudian jumlahkan skor komponen daripada item nombor 2 dan 5A. Jumlah subskor ini kemudiannya ditukar kepada skor bagi komponen 2. Komponen 3 sleep duration, tukar skor sleep duration daripada item nombor 4 kepada skor komponen, kemudian pindahkan skor tersebut kepada skor komponen 3. Komponen 4, habitual sleep efficiency, kira sleep efficiency dengan membahagikan totals of hours asleep dengan totals of hours in bed, kemudian darab dengan 100. Peratusan sleep efficiency ini kemudiannya ditukar kepada skor komponen dan dipindahkan kepada skor komponen 4.
Komponen 5, Sleep Disturbance. Jumlahkan skor daripada item 5B hingga item 5J dan tukar jumlah tersebut kepada skor komponen. Kemudian, pindahkan skor itu kepada skor komponen 5. Komponen 6, Use of Sleep Medications. Ambil skor daripada item nombor 6 dan pindahkan skor tersebut kepada skor komponen 6. Akhir sekali, komponen 7, Daytime Dysfunction over the last month. Jumlahkan skor daripada item nombor 7 dan 8, kemudian tukarkan jumlah tersebut kepada skor komponen dan pindahkan kepada skor komponen 7. Kemudian, untuk cara mengira skor, jumlahkan semua skor komponen. Skor global PSQI ini menunjukkan bahawa klien tersebut mempunyai kualiti tidur yang rendah atau poor sleeper. Skor keseluruhan bagi PSQI adalah dalam julat 0 hingga 21. Skor yang diperoleh menggambarkan tahap kualiti tidur seseorang individu. Skor antara 1 hingga 5 menunjukkan bahawa individu tersebut adalah good sleeper, manakala skor antara 5 hingga 21 menandakan poor sleeper. Sekiranya skor 5 atau lebih adalah disarankan agar klien berbincang mengenai tabiat tidurnya dengan individu profesional dalam bidang kesihatan. Instrumen PSQI telah dibuktikan mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi berdasarkan dua aspek utama. Pertama, PSQI menunjukkan internal konsistensi yang tinggi dengan nilai perkali kebolehpercayaan keseluruhan sebanyak 0.8 yang menunjukkan keselarasan antara 7 komponen dalam nilai kualiti tidur. Kedua, PSQI juga menunjukkan interclass coefficient iaitu ICC yang tinggi bagi test-retest reliability khususnya pada skor global dan beberapa subkomponennya. PSQI mempunyai tahap kesahan yang baik dari segi kesahan kandungan item-item dalam PSQI dan menunjukkan kesahan konstruk yang kukuh. Namun, bagi kesahan kriteria khususnya concurrent validity, skor PSQI menunjukkan korelasi yang lemah apabila dibandingkan dengan ukuran tidur melalui polysomnografi iaitu PSG, yang menjadikannya alat saringan kualiti tidur yang praktikal dan meluas penggunaannya. Antaranya, penilaian ini mudah dilakukan dalam masa yang singkat, biasanya sekitar 5 hingga 10 minit. Ia juga mempunyai kesahanan yang baik dan kebolehpercayaan yang mencukupi, menjadikannya sesuai digunakan dalam pelbagai konteks klinikal dan penyelidikan. Selain itu, PSQI telah diterjemahkan ke dalam lebih 51 bahasa, termasuk versi untuk individu yang mempunyai masalah penglihatan. Ia juga sensitif dalam mengesan insomnia primer. Walaupun PSQI mempunyai banyak kelebihan, terdapat beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya ialah proses pengiraan skor yang agak mengelirukan, terutamanya dalam menentukan skor global. Selain itu, kerana ia adalah kaedah pelaporan ke diri, terdapat kemungkinan klien melebih-lebihkan prestasi tidur mereka, manakala penilai proksi pula akan meremehkan kualiti tidur klien. Kelemahan terakhir adalah sekiranya klien menghadapi kesukaran memahami arahan atau item yang ditulis, maklumat yang dilaporkan mungkin tidak tepat. Secara keseluruhannya, Inventory Pittsburgh Sleep Quality Index iaitu PSQI sesuai digunakan dalam kalungan populasi Malaysia kerana kandungannya telah dibina untuk menepati gaya hidup tidur individu di negara ini. Selain itu, PSQI telah menunjukkan kebolehpercayaan yang boleh diterima serta kesahan yang mencukupi untuk digunakan dalam kalangan dewasa umum di Malaysia. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton.